Um, jadi isterinya meninggal Tinggal 3 tahun. 3 tahun dah. Jadi Anak lelaki apa? tak ada sikit apa. Aduh, dia nak bagi kaya aku dua tu. Allah. Tak pernah tanya mau. Allahu Akbar. Allah Ta'ala mudahkan dia, no? Mudah dah. Lepas tu 3 tahun Wan duduk seorang di rumah, no? Kenapa? Duduk seorang. Anak ada rumah sebelah. Rumah sebelah ya. Sebelah je. 2-3 langkah masuk lebih tua. 2-3 langkah je. Rapat sangat. Apa? Mereka duduk tengok kot. Mungkin Wan tak Mak perasan. bagi makan ya. Oh, Mei hantar. Matak makan tak balik. Oh, Mei letak balik. Semua saja tu matak balik. Oh. Oh, nak tanya abang sakit apa apa dah. Ya Allah, Mei letak hantar balik gitu je. Balik ya. Tu kata anak. Anak, no? Dia Mei letak, tinggal nak makan ke tak makan ikutlah. Bolok lah ringan tu makan minyak kucing tu balik. Oh, macam kucing. Allahu Akbar. Saya pasal Wan sebut macam kucing. Jadi saya ayat tu saya rasa lah macam dengan sedih sikit lah, no? Terasa sedih sikit lah. Jadi maknanya di sini Wan ada terasa hati lah sikit ni. Tak tanya abang langsung contoh macam tu kan. Sebenarnya saja sembang ni abang. Saya nak beritahu dengan abang. Setitik air mata ibu atau ayah ni. Setitik lah. Setitik tu penentu kita nak pergi neraka kan nak pergi syurga. Hati-hati sikit. Kita ambil iktibar cerita ni. Setitik air mata mak atau ayah, itulah dia syurga neraka kita. Syurga atau neraka kita. Hati-hati bab ni. Bab ni hati-hati. Bukan kata mak saja, ayah pun. Sebab kebanyakan orang tak ambil berat ayah. Sebab mereka duk kata mak lebih penting. Oi, ayah pun penting weh. Jangan duk kira mak je. Sebab tu kalau nak hulak duit raya ke, duit apa ke, bila jumpa jangan bagi mak seorang, ayah pun kena bagi. Kalau nak bagi. Kalau tak bagi jangan bagi dua-dua. Kalau nak bagi seorang sikit. Kalau RM50, bagilah mak RM30, ayah RM20, tak apa dah. Contoh. No, Wan, no? Kita terasa jugalah, no? Sebab anak kita kan. Jadi sebab Nabi ada satu hadis. Nabi beritahu, doa seorang bapa pasti diterima Allah. Hati-hati. Doa seorang bapa pasti diterima Allah. Jadi semoga Allah Ta'ala bagi mereka hidayah lah. Ayah duduk rumah sebelah seorang ni. No, Wan, no? Ya, ada anak cacat kan. Anak cacat tu. Oh, duduk mana? Duduk dengan anak yang cacat. Cacat, koyak habis apa, semua koyak habis. Allah. Mari berbiji dah habis dah koyak. Allah. Oh, ada anak cacat lagi. Perempuan. Allah. Tu beli tidak bawa dia koyak habis, dia tikus koyak. Allah Akbar. Koyak habis. Duduk kontrol anak cacat lagi. Anak-anak lain. Babi ngau dia. Akbar, no? Hati-hati, no? Ambil ni pengajaran, no? Ambil ni sebagai pengajaran. Sebab bila ayah duk terkedu macam ni, minta maaf tuan ni. Bila ayah duk terkedu macam ni, hidup kita tak berkat. Cayalah. Hang jangan sembang lah. Hang mengaji pandai macam mana, hang hebat macam mana pun, hidup hang tak berkat. Tu kat dunia tau. Tak akhirat lagi. Jadi hati-hatilah. Hati-hati. Kita ambil iktibar, no? Bukan kita nak cerita keburukan orang. Tapi kita nak ambil iktibar. Sebab ayah atau Wan keluar ayat tadi, meletak makan dalam pinggan tu macam kucing, bagi kucing ni. Makna Tuan ada terkedu rasa. Jadi mesyuarat baliklah, adik-beradik mesyuarat balik. Ustaz ni. Depa ni ada suami lah. Rumah dekat-dekat. Memang jadi hantu. Tak pernah tengok masuk. Jadi hantu. Oh.
Tak nak masuk, rumah tu lah tak masuk. Oi. Bukan kita nak turun, nak tengok masuk, tengok dah. Jual benda tu semua tak pakai. Dia buat bini pula tu. Allah. Orang dia pasal kaki, dia buat macam mana tu. Allah Akbar. Itulah dia saya kata, bila hidup tak berkat, kita hidup dengan setan. Tu je. Hidup mesti kelang kabut punya. Saya minta maaf tuan. Saya minta maaf. Kalau kasar saya minta maaf. Anu abang no kita ambil tiba no. Jangan main-main dengan ayat mata ibu atau bapa. Saya meniaga ni asal 2,000 je. Dulu saya duduk luar, puteri cinta bawa diri. Tiba-tiba saya jumpa satu hadis, barang siapa menggembirakan hati ibunya atau bapaknya atau keduanya di pagi hari atau di petang hari, syurga akan panggil nama dia. Semua syurga panggil nama dia. Mulianya anak. Saya buat perusahaan, berhenti kerja apa semua, koyak semua sikit. Supaya saya tak fikir nak makan gaji. Sementara mak ayah ada. Saya balik main asal meniaga 2,000 je. 2,000 saja. 2,000. Asal meniaga. Sampai boleh jadi dalam masa 15 tahun je. Dulu saya kerja 23 tahun. Kereta, rumah dah, apa dah. Pasal saya anti hutang. Saya tak mau hutang bank semua. Dalam masa 15 tahun ni,